Aku buat 3,800 dengan satu setup. Aku boleh belanja 1,000 untuk yang menang go-kart. Tengok video ni sampai habis. Kamu tak buat konten belanja orang. Hari ni aku nak belanja classmate aku semua. Kita orang nak fight go-kart. Kita orang main Grand Prix. Siapa nombor 1, aku dia bagi hadiah RM1,000. RM1,000 siapa menang? Saya bayar sekali. Siapa champion malam ni dapat trofi satu dengan RM1,000. Muka lesen auto. Aku pakai ni je, potong dan 6 orang. So sebelum aku nak race dengan member aku, sekarang ni dekat time frame H4 dah tunjuk downtrend tau. H4 dah tunjuk downtrend. Lepas tu dekat M15 dah ada trailer breakout. Aku masuk sel dulu. Tadi 700 aku bayar 6 orang main. Aku nak cari kos 700 dengan 1,000 untuk aku bayar untuk siapa yang menang. Kalau aku menang, kira aku balik modal aku lah. Tu nampak? Daim, Imran, Raja, Zahir, Syam, Syah. Aku nombor 1 sekarang. Grand Prix lagi kita tengok adakah aku akan stay nombor 1, RM1,000 aku untuk aku ataupun milik dia orang. Alhamdulillah saya dah running profit $900, lebih kurang dalam RM3,500. 1,000 aku belanja kawan-kawan aku main, 1,000 aku bayar yang menang. So settle cost main malam ni. Yang paling penting untuk Grand Prix itulah pemenang yang sebenar. Kita tunggu sekejap lagi. Sebelum Grand Prix ni aku nak warm up sekejap. So di corner yang terakhir, aku dipotong oleh driver FK8 naik genting setiap hujung minggu, Imran. Sini. Congratulations. Nombor 1 Piala TV Engineering. Menang F1. Jalan, trofi. Ni hari ni aku punya profit $960 kau real aku. Adalah 3,800. Macam mana korang nak profit macam aku setiap hari? Belanja sampai RM1,000 ni. Siap trofi lagi aku bagi. Si. Daripada korang race kosong-kosong kat genting tu, aku offer game, siapa champion aku transfer RM1,000. Korang selalu bawa awet korang sedap-sedap dekat atas genting. Try lawan aku punya champion, player FK8.